Assalamualaikum, hai hampa. Salam Ramadan dan selamat berpuasa untuk semua sahabat yang menjalani ibadah puasa. Okey hampa, bulan-bulan puasa ni kami nak kongsi resepi mudah je. Kami nak buat puding pisang. Kami dah siapkan bahan-bahannya. Jom simak video ni sampai selesai. Okey hampa, bahan utama hari ni kami ada pisang, ada 1 cawan susu segar, kami ada sebiji telur, esen vanila, 1 sudu besar gula, 1 sudu kecil tepung kastard dan secubit garam. Okey, apa tu saja bahan-bahan dia. Mula-mula kami pecahkan telur ni, kami guna telur grade A. Lepas tu campur dengan susu. Kalau anda tak guna susu full cream, boleh je guna susu cair. Okey, apa seterusnya 1 sudu besar gula perang, gula putih tak ada masalah. 1 sudu kecil tepung kastard dan secubit garam untuk menaikkan rasa lemak. Dan jangan lupa esen vanila. Kacau-kacau semua sekali bagi dia sebati elok bercampur rata. Lepas tu kami akan tapih nanti supaya tak ada ketul-ketulan atau apa-apa benda asing lah. Okey, lepas tu di dalam bekas aluminium macam ni, kami buat bekas kecil-kecil macam ni. Potong pisang. Ikut selera lah, hampa nak potong macam mana, nak banyak mana terpulang. Atau hampa nak guna bekas besar pun tak jadi masalah. Lepas tu terus je bubuh adunan kastard tadi tubuh sampai penuh-penuh pun tak jadi masalah. Okey, hampa nanti kami akan bakar lebih kurang dalam 25 hingga 30 minit dengan suhu 200 sampai masak lah, ataupun hampa boleh ikut kesesuaian suhu oven hampa. Okey hampa, siap ni bakar dan tunggu hasil dia nanti. Okey hampa, alhamdulillah selepas lebih kurang 30 minit, hampa tengok tu dah kuning keemasan di bahagian atas. Kalau hampa takut tak masak, boleh ambil lidi cucuk. Kalau tengok dah bersih elok tu, maknanya dah masak lah. Okey hampa, sangat lembut, sedap dan kurang manis. Kalau hampa nak custard tu lebih manis, boleh lebihkan gula. Selamat mencuba bersama. Okey hampa, semoga jumpa lagi di lain video. Kami mengharapkan semoga tahun ni kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna dan dapat kumpul pahala banyak-banyak. Okey hampa, yang paling penting semoga Allah kurniakan kita zuriat serta keturunan yang soleh dan solehah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.